Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ tidak akan tunduk kepada ancaman atau ugutan tonto ketika aktiviti penguatkuasaan melibatkan kenderaan berat. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siew Fook menegaskan bahawa penguatkuasa JPJ melaksanakan undang-undang negara dan tindakan mengancam mereka sama seperti mengugut kerajaan. Kalau mana-mana pihak yang mencabar pihak penguatkuasaan JPJ, mereka seolah-olah mencabar kedaulatan undang-undang. Sebab mereka menjalankan tugas, diberikan amanah, ada punca kuasa dia. Ada punca kuasa dia mengikut undang-undang. Jadi tidak boleh kita diancam, tidak boleh kita diugut. Tambah beliau, pihaknya menerima maklumat penguatkuasa JPJ kerap diekori dan diancam tonto terutama ketika aktiviti penguatkuasaan kenderaan berat, terutama lori pasir. Tonto katanya akan mengikut pergerakan penguatkuasa JPJ dari belakang dan mengancam penguatkuasa terbabit. Memang kita perbanyakkan lagi, perhebatkan lagi aktiviti penguatkuasaan. Memang ada pihak-pihak yang tidak selesa, terutamanya pengusaha-pengusaha kenderaan berat ini. Mereka memang banyak yang tak puas hati dan sebagainya. Tetapi perkara ini tak boleh dikompromi kerana ini aspek keselamatan. Beliau berkata demikian kepada media selepas sambutan ulang tahun Hari JPJ ke-79 di Stadium Indra Mulia Ipoh hari ini.